secara senang sekali nak faham, parvo tu sebenarnya adalah sejenis virus lah. Virus yang bila kita terkena pada kucing, bila dia masuk pada badan kucing tu, dia akan membuatkan immunity dia drop. Okay, so dia bila immunity dia drop, dia lebih mudah terkena secondary infection, which is infection yang lain. So semua demam yang lain-lain pula lah. Hai, nak dapatkan produk makanan Powcat boleh dapatkan secara online. Belum pula ditambah pula dia sendiri pun, bila dia selain daripada dia dah melemahkan imun tu, dia merosakkan ataupun membuatkan dia jadi cerit berit muntah-muntah. So dah lah senang kena penyakit lain, cerit berit muntah-muntah, dehydrated, so sangat mudah untuk meninggal lah. Chances to survive tu sangat-sangat rendah. Once dah kena, kita hanya boleh janji 50-50 sajalah untuk kucing tu.